Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Mambaku Channel. Okay guys, sebelum tu kita selawat Nabi dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Okay geng, pagi ni aku tak meneruskan misi mencarikan tebal pipi, tapi aku masuk satu pertandingan mancing dekat Bagan Pinang, Port Dickson. Kau boleh tengok flyer ni. Okay. So aku dimaklumkan oleh penganjur dia start dalam pukul 7.30. Sekarang ni kau boleh tengok jam aku, dah 7 lebih lah. So aku dah set up pancing aku. Aku bawa sebatang geng. Tapi aku tak berseorangan lah. Aku dengan sahabat aku. Korang kenal dia ni, memang popular ni brother ni. Kan, Single Hawk Channel. Ini aku dengan dia, komplot Hakim. Hai, jangan lupa subscribe Mambaku Channel Alright, steady, mantap. Steady, Hakim. Okay, aku dengan Hakim dah lama lah kita mancing sama, tapi aku tak ada can nak buat video. Sebenarnya aku kalau game ni aku malas nak buat kamera geng, sebab kelam kabut. Tapi hari ni mood aku ada, macam kajian pula hari ni. Jadi aku bawa kamera, aku nak buat video. Sebab dah lama tak buat video pun satu hal. Dekat 40 hari geng aku tak buat. Jadi YouTube dah marah aku, dia dah warning aku, kalau nak kerja, kerja, kalau tak nak kerja jangan buat video, dia kata kan. Jadi aku buat lah. So pagi ni aku dengan otai-otai aku Pak Majid, penganjur game Pantai Puteri, nak buat aku Jeb. Jangan malu-malu Jeb. Tadi kata nak masuk video. Dengan ngayau lu geng. Bawa video okey bang. Beres. Ya, aku punya peralatan perang tu. Aku punya MCAS 15 kaki. Padangan dengan Ategra 5500. Jadi hari ni aku pakai dua mata geng. Mata atas dan mata bawah. Pakai rambut pun halus, pakai rambut pendek. Sini daun bau banyak geng, daun bau banyak. Jadi aku dimaklumkan daripada border kiri sana tu, bawa sampai belah kanan dekat penganjur belah sana lagi, dekat Bagan Pinang. Aku pun tak pastilah belah mana. Memang ramai geng. Dia punya keluasan tu memang luas. Aku rasa lebih kurang dalam 20 meter ada kot. Memang jauh lah. Dengan kita pusing-pusing tu, tengok kawan-kawan. Assalamualaikum. Daripada mana bang? Batu Empat ni Oh, dah BD ni. Ni semua game mana? Game askar ni? Mahal. Tu daripada game BD dia. Kita sama lah game BD dia. Jalan-jalan ni kan, tengok pancing doang, barang harta karun doang. Ni mahu set-set tangki ni geng. Blue Ash 9120. Assalamualaikum. Okey, set up. Okey, set up. Upah apa bang? Upah apa? Oh, dah mati. Oh, dah macam dia punya ni. Okey lagi, aku malas nak jalan lagi sebab dah masa ada lebih kurang dalam 9 minit. Jauh kan, kalau nak berjalan kan aku tak sempat nak mancing, jalan je kerja aku. Jadi aku tunjukkan korang view sikit lah kawasan ni. Sini kawasan rekreasi geng. Kalau korang datang Bagan Pinang ni, korang boleh datanglah tengok kat sini. Tempat cantik lah. Aku pun ni kali kedua aku mancing kat sini ni. Memang spot dia baik lah untuk rekreasi. Assalamualaikum. Baik. Daripada mana bang? Oh, Melaka je orang kita. Ya, ada gazebo 3-4 biji. Itu tak silap yang depan ni. Apa nama dia lah, aku lupa lah. Kau tengok dekat 9 ni dia ada Hotel Bunga Raya. Itulah Hotel Bunga Raya ni. Memang port baik. Jadi kita tunggu whistle permulaan dia mula tiup, lepas tu kita buat balingan.
Kita tengok hasil nanti geng macam mana. Okay, stay tune, mantap. Okay, sekarang ni dah 7.30. Jam aku lah. Jam Marshall tak tahu berapa dia nak start. Okay, lagi 10 minit delay ke persaan lagi lah. Bila masa je siaran permulaan akan ditiupkan. So aku nak tunjuk umpan aku kat korang. Aku pakai udang kopi geng. Saya semata kecil. Udang hidup aku kopi kulit. Ni umpan aku. Ini target dia daun bau geng. Kalau ada ikan lain tu rezeki lah. Okay geng, semoga hari ni boleh mendatangkan hasil, tak mendatangkan penat. Kita tunggu siaran permulaan ditiupkan. Mantap. Okay geng, pertandingan telah dimulakan. Jeb, balik dulu Jeb. Balik dulu Jeb. Jeb, balik dulu. Semua dah balik geng. Aku nak buat balingan pula. Biasa duduk gambar majin kan, dia mesti ada ranking berapa kali dah. Kan sekarang sampai 4 ranking dia. Cuma kena kencing dengan dia, kena anjing dengan dia. Okay, geng. Aku dah buat balingan. Jadi sekarang ni kita tunggu lah. Moga ada strike, okay? Mantap. Orang pertama strike geng. Orang bau geng. Ada duit, ada duit. Strike je, daun baru. Mantap. Tak pasal kau duduk sebelah. Ranking tu. Oh. Nak senyum ah. Ada gaji tu dah. Siapa dik? Ha? Siapa? Ada udang. Udang. Hati-hati kopi. Nak buat aku dah strike geng. Tengok orang muka strike tu. Malu-malu. Member dah ada gaji. Ada gaji geng, mantap. Dah lepas tahun tu. Okay geng, sekarang ni dah dekat pukul 10. Takat ni aku belum strike lagi.
Belum dapat ikan. Anak buah aku tadi dah dapat daun bau seekor. Masih mencuba geng, berabut pendek, berabut panjang. Ketam banyak geng, habis umpan. Ada makan je. Anak buah aku asyik kena ketuk lah. Akunya relax. Tak apa geng, kita tunggu. Cuba lagi. Ipan dapat tak kan. Ada tau tak? Okay geng, sekarang ni dah pukul 11 suku. Dekat ni alhamdulillah aku tak dapat ikan ni geng. Belum ada lagi ranking. Sama lah dengan single Hakim. Dia pun macam kumpau lagi. Cuma Abang Majid lah. Abang Majid dah dapat 2 ekor. Saya dah silap tu 2 sampul tu. Tengoklah belakang kamera. Kau tengok pergi tuan. Dekat ni kita masih menunggu geng. Dia pukul 12 kan baru habis. Kau masuk. Jadi kita bertahan lah 45 minit ni. Okay, bertahan. Mantap. Ikan ketiga Abang Majid. Mantap. Ikan apa ni? Lekek. Rezeki Majid rezeki Jangan tengok orang lah. Orang betul sampai 5 kaki. Okay geng, masa pertandingan dah nak tamat. Jadi aku dah kemah-kemah lah, nak balik. Aku akan singgah dekat kemah penganjur dulu. Nak tengok ikan anak buah aku macam mana boleh masuk ranking ke tak. Lepas tu ada cabutan bertuah geng. Aku ingat nak pergi tunggu dulu kejap lah. Mana tahu kokok dapat rumah sebiji je. Okay, kita jumpa dekat kemah penganjur geng. Game ada game. Tak apa. Kumpul itu pasti. Strike itu rezeki. Ada rumah sebiji kan? Ada rumah sebiji. Rumah sebiji. Molok ni. Okay geng, jom kita pergi dekat kemah penganjur. Let's go. Okay geng, aku dah sampai tempat pendaftaran. Ni paling kecil. Okey, kepada para peserta yang siap kemas berada ke petas tuan pada hari ini untuk kita meneruskan tiada seterusnya. Mungkin kita akan buat dulu. Kira duit dia lah. Okey, sama-sama kita kira. Kita kira duit. 10,000 cash. Wow. 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. 5,000. 6,000. 7,000. 8,000. 9,000. 10,000. Diucapkan kepada juara kita. Okey, kita bergambar bersama.
diucapkan sini Fahmi perak betul Long TV 50 inci Long. Yang bertua ya 0 Salah. 7 5 0 7 5. betul 0 7 5. wow tadi abang Ni tadi. Dia dah macam ready. Depan. dapat juga dengan dia Okey, kita ada hadiah istimewa tajaan daripada Tasik Villa International Resort yang berharga RM5,000. Percutian 3 hari 2 malam. Seramai 10 orang boleh buat family day dekat Tasik Villa. Super grand prize kita jemput YB cabut nombor. 10 orang. Yelah, hadiah tu satu je dekat Tasik Villa dekat Banglo. Tapi besar boleh 10 orang. Nombor yang betul 3 4 6. Jangan balik dulu, ada TV lagi. Ada satu lagi TV. okey ada TV masih ada lagi TV 55 inci masih ada lagi untuk grand prize Okey, Cik ni boleh berehat di Tasik Villa bersama keluarga. Dan hadiah grand prize TV 55 inci yang bertua. Dong, siapa nak TV besar ni? YB punya Aku punya. Okey, sekejap 267. 267. 267. Siapa punya TV? oh dia dah tujuh dia balik ke ada 267. okey tadi ada Diucapkan. itu dia tadi ada ucapkan pilih 55 inci Ya, balik. Program podcasting everybody. Geng, hari ni tak ada hasil. Ikan tak dapat. Cabutan bertuah pun tak dapat. Apa pun tak dapat. Terima kasih geng kepada korang selama ni sudi support channel YouTube Akuman Bako Channel. Aku perkenalkan. Apa? Atok Channel apa? Atok Channel. Okey. Ada ke tadi? Kita jumpa lagi geng. Dan sekali insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.